Okey, kita bertemu lagi dalam YTV Memang Best di kemah Gen Y Lab di Karnival Mesra Belia 1 Malaysia Sabak Bernam. Okey, pada sesi kali ini kita kepada pesanan kepada Menteri Belia dan Sukan Malaysia, iaitu Voice for Minister. Okey, adik siapa nama adik? Muhammad Khairul Hafiz Nizam. Muhammad Khairul Hafiz Nizam. Hafiz Nizam. Okey, panggil apa? Hafiz. Hafiz. Okey, Hafiz umur berapa tahun Hafiz? 17. Adik sini sikit, jangan takut. Akak tak makan orang, Dik. Jangan risau Okey. Asal memang sini, kampung kat mana? Kampung kat Sungai Besar. Sungai Besar. Okeylah, ada area kawasan Sabak Bernam jugalah. Okey, masih belajar? Masih. Tingkatan berapa? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Tahun ni ambil SPM. Akan datang dah ni, SPM dah dekat dah. Okey, adik Hafiz akan ambil SPM. Okey, jadi adik Hafiz, apa pesanan Hafiz ataupun apa yang Hafiz nak sampaikan kepada Yang Berhormat Menteri kita, ataupun apa yang Hafiz rasa ada yang tak cukup untuk belia di kawasan Sabak Bernam ni ke, apa ke, dari pandangan Hafiz sendiri? Hafiz lahir sekolah semua di sini kan? Tak? Sekolah saja di sini. Okey, so apa yang Hafiz tengok yang diperlukan di kawasan Sabak Bernam? Cakapnya macam mana? Apa dia? Cakapnya macam mana? Cakap macam mana pun. Saya merasakan saya sebagai belia di Sabak Bernam ni merasa macam ada kekurangan sikit Saya minat sukan go-karting. Tapi kat sini macam tak ada kan. Jadi minat saya terbantutlah sikit. Saya harap pada go-kart racing tu. Macam mana nak? Okey, jadi adik minat go-kart. Okey, kalau adik minat go-kart, adik pernah sebelum ni main kat mana? Biasa sebelum ni saya main kat Shah Alam. Kat Shah Alam Jadi sini Shah Alam jauh Jadi adik harap supaya diadakan satu track go-kart kat sini lah, supaya senang berbelia kat sini. Okey, boleh main go-kart sama-sama dan boleh bukan sahaja untuk riadah, tapi boleh pergi kepada profesional. Okey, ke adik hanya untuk beriadah ataupun nak pergi lebih jauh untuk menjadi profesional dalam sukan go-kart? Harapannya memang nak lebih jauh lah. Tapi buat masa sekarang tak boleh lah. Okey, adik ni dah nak SPM. Okey adik, kita kat Karnival Karnival Mesra Belia 1 Malaysia. Okey, yang ni adalah yang pertama diadakan di Semenanjung Malaysia. Okey, jadi daripada semalam, kita dah start semalam 29 hingga 30. Pada hari adik tengok kita punya karnival ni semua macam mana? Adakah adik seronok atau adik rasa perlu tambah lagi aktiviti, ataupun adik rasa ada kekurangan yang mana adik rasa perlu kita bawa ke sini ke? Bagi saya aktiviti kat sini okey. Tambahan tu saya tak tahu nak tambah macam mana. Tapi kalau boleh tambahkan sikit lagi aktivitinya yang macam ekstrim punya kan, indoor ke, outdoor ke. Okey, jadi belia-belia kat sini suka aktiviti ekstrim lah. Outdoor, indoor, contoh macam flying fox ke, macam tu. Macam apa, motocross ke, yang ekstrim lah. Okey. So kat sini Hafiz satu dia minta go-kart. Okey, dia suka bermotor. Okey, dan kami soon adik juga minta kalau karnival belia ni kalau boleh ada yang sukan ekstrim, aktiviti ekstrim di mana belia-belia suka paragliding tu tak ekstrim ke? Apa benda tu? Paragliding tu? Yang terbang tu? Tu paragliding. Lah, mana saya tahu. Okey, tak apa. Okey, terima kasih adik kepada adik Hafiz. Itu dia yang pesanan adik Hafiz kita kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Ini dia di Karnival Mesra Belia 1 Malaysia Sabak Bernam. Okey, kita jumpa lagi. YTV Memang Best. Alright.